Halo guys, assalamualaikum. Ini pagi ini kita nak masak dulu ya guys. Si bocil tadi tuh. Ini kita buka kulkas lah guys. Apa yang ada di kulkas? Itu ayam kemarin guys. Apa yang ada di kulkas kita masak lah. Itu ayam belanja kemarin tuh guys. Masih ada ikan. Itu lalapan kemarin tuh, sayang kita nih kalau ada sisa tetap masuk kulkas. Sayang kau tidak masuk kulkas tuh. Kalau masuk kulkas tuh enak masih rasanya. Ada suara bocil. Itu daun ubi tahun kata orang kampung ini. Daun ubi yang biasa nih yang untuk disantan. Ikan goreng lata dah. Ayam. Ada pula lupa mengeluarkan ikan tongkol tadi tuh. Kita nak goreng ayam lah pula. Kita bikin ayam chicken ala-ala aku ya guys. Ala-ala aku lah ayam chicken ini. Tak tahu lah yang lain. Kita masukkan tepung, masukkan air, masukkan ke tepung lagi, kita remas-remas. Kita remas-remas biar agak keriting-keriting sikit, kerenyes. Itu kita pakai tepung sajiku. Sajiku kita kasih tepung, sikit kasih ladaku, kasih masaku lagi. Lanjut kita nak goreng ikan. Ikan apa ya namanya? Enak ikan ini lemak. Kita goreng lah ikan tuh. Ini kita nak merebus daun ubi tahun. Pak Su tu suka daun ubi tahun. Hari ini kita nak makan pakai sayur lalap panjang. Daun ubi tahun kita rebus kasih minyak. Kok kita merebus ini kasih minyak makan. Ini dah masak dah gorengan tu. Goreng ayam ikan dah masak. Daun ubi rebus pun dah masak. Lalapan ni dah ada pakai sayur kemangi. Pak Su suka kemangi. Ini sambal belacan. Pedas nih sambal belacan kita nih guys. Pedas lah pokoknya. Lanjutlah kita nak makan nih. Minum dulu. Jangan lupa berdoa. Berdoa lah mati ya lah. Guys. Tak emang ambil amuk tadi tu kemangi kita pengen daun ubi. Padahal darah tinggi kata orang tak boleh makan daun ubi. Tapi pengen benar tadi nak makan daun ubi tu. Lembut nampaknya. Cocoklah dia dengan ayam goreng digeprek, sambal, daun ubi, timun. Pengen pula rasanya. Kemarin tu periksa darah tinggi. Tapi itulah nengok daun ubi ni. Tapi ada pula lawannya timun. Kata orang kok timun tu kan darah rendah. Bisa bikin katanya. Kita ni mana tak tahu kata orang-orang. Kok makan daun ubi darah tinggi. Makan timun darah rendah. Buat darah rendah, nurunkan darah. Kita ni tak tahu kata orang-orang lah. Cocok lah dia kok emang betul ada lawannya daun ubi dengan timun. Lanjutlah kita nak makan ni guys ya. Kita ngambil nasi ni sikit, tak agak banyak. Jadilah dah gana-gana sikit yang ambil nasi ni. Kena tak macam dulu lagi kok makan tu banyak. Sekarang ni sikit je lah. Lanjutlah guys, kita nak makan dulu ya guys ya. Daun ubi tu hijau guys hijau nah lembut, maka kita tu pengen pula nak makan daun ubi. Pak Su tu bawa sayur tu daun ubi kemangi tu dari pasar pagi tu dia bawa. Kok timun tu beli. Kok sayur ni kok dah dia bawa banyak sampai tak termakan biasa. Kasihkanlah tetangga. Kok kacang di kulkas tu masih banyak. Kemarin kasihkan orang kontrakan tu. Suruh bawa balik kampung sekantong besar. Kita kasihkan. Nak kasih ke siapa? Keluarga sini tak ada jauh.